sebenarnya apa yang membezakan kita melabur dan kita menyimpan? Jadi sebenarnya bersebut tentang simpanan ni, sebenarnya simpanan ni kalau dekat bahasa mudahnya saya boleh katakan di Malaysia ni alhamdulillah kita tak ada risiko. Kalau simpanan kita pun ada PIDM yang cover. pastikan yang cover kalau apa-apa jadi hilang ke apa, 250,000 tu masih dalam Akan dapat juga. dalam kawalan. Jadi simpanan tak ada risiko lah maksudnya. Berbanding kita ada satu produk khas iaitu produk hybrid iaitu ASB, Amnas Samin Putra. Yang itu pun saya rasa satu produk yang unik yang ada kat dunia ni. Sebab biasa sebut pelaburan. Biasanya pelaburan ni apa beza pelaburan pula? Pelaburan ni dia akan terdengar risiko. Sama ada risiko tu tinggi atau rendah kita tentukan mengikut produk yang ada. Okey. Berbanding simpanan. Untuk mendapatkan pulangan yang jauh lebih tinggi daripada simpanan yang ada. Simpanan saya tahu orang faham simpan dalam bank akan dapat. Sebenarnya dia simpan dia tak nak fikir pun untuk pulangan. Betul. Dia nak guna duit tu jadi simpan lah. Tempat itu tempat paling selamat disimpan. Tapi pelaburan ni adalah di mana kita mengeluarkan sedikit simpanan yang ada tadi dan mengambil risiko. Sedikit ni mungkin bergantung pada individu kan. Yep. Mengambil risiko yang ada untuk mendapatkan pulangan yang jauh lebih tinggi daripada simpanan yang ada.